Kita tunggu yang suka saya. Suara saya okey tak? Sebab line saya macam kurang elok. Okey. Okey eh? Okey.
Cik Zulkifli, boleh je join, tak ada masalah, boleh dengar. Nanti Cikgu Siti akan bagi pengumuman juga tentang kelas untuk orang kata tak ada basic pun insyaAllah boleh join. Nanti kita buat pengumuman tu, okay? Okay, insyaAllah. Saya rasa kita boleh mulalah Cikgu Siti ya. Boleh, boleh, sila. Okay. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang eh. Malam nanti kita nak tidur. Baru ucap selamat malam. Nanti hujung nanti baru saya ucap selamat malam. Sekarang selamat petang lagi. Okay, good evening everybody. Okay. Terima kasih kerana masih meluangkan masa ya. Sebab malam ni malam minggu, masih dikira malam minggu. Baru saja habis orang kata berhibur bersama keluarga. Esok nak mula tugas balik. Jadi malam ni Allah dah bagi kita orang kata peluang untuk hangat-hangatkan dah. Esok nak menghadap tugas dan sebagainya bagi yang bekerja di kantor kan. Ada yang bekerja sendiri, flexible time lah untuk mereka. Okey, sebelum tu cubaan suara. Memang dengar ya suara saya? Saya risau sebab tadi ada video yang stuck-stuck. Kalau ada gangguan yang macam tu boleh apa raise hand ke apa ke so kita alert, okey? Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita, kita tanam dah niat baik-baik dalam diri kita. Apa yang kita nak belajar ni untuk apa? Untuk diri kita, kebaikan diri kita, untuk kebaikan pekerjaan yang kita lakukan menggunakan apa orang kata topik yang berkaitan yang kita bincang malam ni. Kebaikan untuk company, kebaikan untuk yang pastinya untuk bangsa, agama dan juga negara. Walaupun kita nampak ilmu ini mungkin alah apalah kaitan dengan negara kita, siapa tahu ya kita tidak tahu. Jadi niatkanlah yang baik-baik, doalah yang baik-baik, mintalah dengan Allah yang baik-baik. Okey. So, tanpa membuang masa lagi, saya rasa saya terus serahkan kepada sebelum tu belum lagi. Sabar, sabar je. Pak Zurina sabar. Okey. Untuk yang baru pertama kali bersama dengan kami, seperti Cik Zulkifli, kata silap saya, jangan risau, boleh je dengar, tak ada masalah. Nanti di penghujung pun kita akan buat pengumuman untuk kelas apa orang kata web development menggunakan Laravel framework ni daripada orang yang langsung tak ada basic sebab kita banyak juga dapat inquiry daripada apa orang kata di kalangan orang-orang awam yang bertanya tak ada ke kelas untuk orang yang langsung tak ada basic tapi minat nak buat website, minat nak buat sistem apa semua. Jadi insya-Allah kita dengar rintihan tersebut, kita dengar rintihan lah pula kan. Kita dengar permintaan-permintaan tersebut dan kita cuba lakukan sebaik mungkin dan insya-Allah akan diajar juga Cikgu Sidik. InsyaAllah boleh difahami dengan baik. Cikgu Sidik sangat sabar orangnya. Okay. So, uh, ini dia. Saya pun tak tengok lagi apa cerita dengan scoreboard kita. Tapi boleh scan dulu untuk sesiapa yang nak scan. Siapa yang dah join QR Han ni, boleh scan. Saya akan bagi masa 1 minit. Okay. Boleh ambil phone masing-masing. Boleh scan dulu ya. Sebab setiap kali webinar kita dilangsungkan, siapa yang scan ketika waktu webinar dilangsungkan dapat 10 markah. Kalau scan masa dalam rakaman dapat 5 markah sahaja. Dia valid scanning untuk 10 markah waktu ini sahaja. Okay, so scan dulu. Okay, boleh scan dulu untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Bolehlah ke laman web ataupun website kami di bawah ini ya. Dapatlah orang kata info dan juga tata cara permainan QR Han ni. Okay, boleh? Semua dah ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Tiga, dua, satu. Okey, saya gerak dulu. Tapi kalau ada yang tak sempat, nanti di hujung nanti boleh raise hand bagi tahu saya. Nak scan lah Puan. Okey, boleh eh? Hmm, okey. Tak ada dah. Saya boleh serahkan terus kepada Cikgu Sidik. Persilakan Cikgu Sidik. Okay, sebentar. Saya tutup video Okay. Saya nak audio test. Dengar ke suara saya? Biasanya waktu-waktu malam macam ni kalau duduk apartmen, wifi memang akan out sikit lah. Lagi-lagi kalau semua orang ada kat rumah kan. Jadi saya nak check dulu dengan peserta semua untuk malam ni. Audio saya jelas ke tidak? Kalau jelas, minta tolong letakkan satu. Clear. Muhammad Faiz clear. Sekarang clear. Okay. Baik, baik, baik. Terima kasih. Okay. Saya izinkan saya perkenalkan diri saya sekejap lah. Saya, nama saya, uh, ya. Tak biasa. Okay. Okay, nama saya Muhammad Siddiq. Saya adalah seorang full stack developer. Uh, bermula career sebagai auditor, financial auditor, dan kemudian berpindah ke arah WordPress developer dan perlahan-lahan uh, menambah ilmu dan baiki diri sendiri dengan buat sistem lah. So benda ni sebenarnya dia tak ada ilmu teori. When come to programming, semua ilmu hands on. Bila kita dah apa? Kita dah hands on tu, kita akan jumpa masalah. Bila dah jumpa masalah, kita akan cuba cari jalan untuk menyelesaikan masalah tu lah. So itu cara saya, secara peribadi, itu cara saya uh, masih di sini lah. Maksudnya cara saya belajar pasal programming. So pada mereka yang tak ada basic pun, kalau nak dengar-dengar, tapi apa-apa pun hangpa kena try sendiri ya. Tak try tak tahu, takkan faham. Kau orang boleh cakap kita pegang screwdriver macam mana, tapi orang kita sendiri kena pulas screwdriver tu baru kita tahu uh, kena kuat mana, kena kentat macam mana kan. Benda-benda macam tu lah. So, saya nak recap sikit. Last week, minggu lepas, kita dah buat ticket management system bahagian satu. Basic je, kita ada model user, kita ada model ticket dalam Laravel. Kemudian kita buat dashboard. Dalam dashboard ni, kita ada, oops, sekejap, saya start server. Dah, sebentar ya, sebentar. Saya nak start server dulu. Stop. Okay. So saya stop sini. Saya out. Saya tutup screen content semata. So saya start server. Sebentar. Kat sini. Saya composer. Run div. So nak tahu pasal benda-benda ni semua boleh belajar balik dekat basic Laravel. Ataupun tengok rakaman dekat kelas satu lah. Saya ada letak dekat YouTube. So kalian boleh tengok situ. Ya, okay. So last week minggu lepas kita dah buat ini. Kita dah buat ada user dan setiap user ni mempunyai tiket-tiket tertentu, tiket tersendiri. So dalam sebagai admin ataupun pemilik sistem ataupun pengguna sistem, kita boleh tengok tiket. Oops, ni ada isu. Nanti kita betul kan? Kita debug. So kita boleh tengok ada macam ni. Kalau kita edit, kita dah buat bahagian info list, kita dah cover info list, kita dah cover form dan juga section di dalam form. Ni breadcrumb lah. Untuk filament PHP memang dia ada apa? Orang kata boilerplate ataupun templating yang dah siap dah. Kita tinggal nak bagi command ikut CLI ataupun command line interface tu. Lepas tu code sikit-sikit terus jadi. So kita cover juga bagian table. Bagian table ni kita buat relationship dekat sini. Kalau ikutkan dia display ID ni kat sini. Tapi kita buat
query untuk display nama, subjek, lepas tu status dia, kita batchkan dia. Kemudian kita bagi warna juga pada priority punya batch ni. So, setakat itulah yang kita cover. Satu lagi yang saya baru perasan dalam filamen 4 ni, kita boleh buat global search dekat atas ni. Maksudnya ni, komponen dekat atas ni saya tak buat pun. Tapi kalau kita boleh, dia memang datang sendiri, kita boleh, saya dah cuba tadi, kita boleh search by model kat sini. Kalau saya search, contoh saya search ET ni kan. Sebentar, saya search yang contoh it app ni, ET kas ada, terus keluar kat sini. Maksudnya kan, filamen ni dia dah tolong fikirkan apa yang standard modul ada dekat dalam dashboard admin. Okey, jom kita mulakan kelas kita malam ni. Malam ni ada beberapa perkara lah yang saya nak buat. Yang pertama, saya nak buat widget yang ada kat depan ni. Saya nak buang dua widget ni dan gantikan dengan widget yang lain. Dan saya nak bawa table ini, ke dashboard. Sebab pada saya sebagai pengguna sebagai pengguna sistem, agak agak tak masuk akal untuk saya kena klik ke tiket ni baru nampak tiket. Sebab sistem ni pun kecil, jadi saya nak memang ada hasrat nak bawa benda ni ke depan lah. Jom kita mulakan lah. So kat atas ni, yang panel yang kita tengok sekarang ni adalah kita panggil resource. Kita panggil resource. Bila kita panggil resource, so documentation dia kat sini lah. Kita tengok resource ni kan. So dalam resource ni, bila kita buat resource, dia akan filament akan buat macam ni folder structure dia. So kalau kita tengok dekat kita punya folder structure juga, dan, dan, dan. Mana dia? Okey, kat sini. App. Lepas tu dekat filament. Okey, dalam filament kita ada model tiket. Dalam model tiket kita ada pages, schema, table dan juga resource. Okey, pages ni biasanya ada ni lah. Ada view, list, edit, create. Ataupun part basic ni. Create, edit, list ataupun view. Yang create tu form ni lah. Form untuk create ni. Ini create. So, create. Kalau edit, dia ambil dekat edit ni lah. View, view. Benda ni sama je. Lepas tu, dekat dalam tiket punya model, ada table kan? Ini tablenya. So, kat sini, ini tablenya. Dia dah buat siap-siap dah. So, sekarang ni, kita nak buat widget. Kita nak buat widget, kita paparkan kat sini. So, pergi dekat documentation dia untuk yang tak biasa. Kita pergi cari dekat widget, widget, widget. Dekat sini widget. Okay, overview. Malam ni kita walk through documentation lah. Saya ajar jugalah sebagai developer sebenarnya. Salah satu skill yang kita kena ada adalah baca documentation. So, bila kita cuba membaca, dan kita cuba fahamkan apa yang berlaku dengan kod kita tu, ianya lebih baik daripada kita meneka-neka dan kita menyuruh AI buat semata-mata. Sebab kita boleh suruh AI buat, tapi kalau kita tak faham apa AI tu buat, maksudnya kita jadi junior pada AI tu. Sepatutnya AI tu adalah junior kita ataupun pair programming kita. Biar biar dia buat sesuatu, tapi kita kena pantau apa yang dia buat. So, minta maaf celoteh sikit. So, untuk ni kita nak buat widget kat sini. So, saya tambah satu lagi. Ya. Okay. So, tadi apa command dia? Saya dah copy kan. Saya paste. Filament widget. Saya namakan dia. Kita nak buat table kan? Ticket table. Bila tekan je enter, dia sebagai option. Ada chart, ada stat, ada table. So, saya pilih table. Would you like to create this widget in panel? Panel, yes. Resource, tidak. Nama model ni adalah app/model slash ticket. Ticket. Wah. Yes. So, jom kita tengok dah siap belum.
Tada, dah siap dah. Dengan satu command line je dah bawa dah satu table. Okey, sekarang ni tak cantik kan? Sebab dia table ni sepatutnya full width lah. Jadi, apa kita perlu buat? Kita pergi dekat ni, file yang dia create ni. Kalau tengok dekat sini, app, filament, widget. So, semua widget yang ada dalam ni akan keluar dekat sini. Tapi, mana yang dua ni lagi kan? Yang ni saya explainkan sekejap lagi. Yang dua kat atas ni. Okay, mula-mula kita pergi dulu kat sini. Inilah widget-widgetnya. So, saya nak fullkan dia. Kita nak display fullkan dia. Uh, okay, protected. Ini antara function yang ada dalam filament lah. Cara cara kita nak ni apa? Viewkan dia. Macam mana kita nak tahu benda ni wujud ataupun tidak kan? Biasanya dekat documentation lah. AI boleh suggest, tapi you need again lah, you need to know what are you doing kan. So macam ni lah table widget. Kalau kita tekan kat sini, dia ada bagi uh, macam-macam benda lah. Dan kat sini dah full view, kita save. Pergi kat sini, dah full. Okay. Tapi paparan dia tak sama, betul tak? Dia ada status lain, priority dia lain. Tak susah. Kita boleh je pergi balik dekat filament. Tadi kita pergi kat filament, resource, tiket. Lepas tu pergi table. Kita copy je balik benda ni. Copy. Widget ni. Gantikan terus. Saya rasa tak ada masalah lah. Kenapa warna merah ni? Merah dia ada warning. Hero icon. Okay, saya kena import hero icon kat sini. Nak import hero icon. Ya. Yeah. Lepas tu apa lagi yang warning kat sini? Hero icon. Okay dah. Hopefully sudah. Tada! Relationship. Oh, belum. So, tak apa. Pergi kat sini. Apa relationship yang ada? Hmm, sekejap. Sekejap. Tadi kat sini app model use ticket. Ada builder. Builder tak pakai. Kenapa tak pakai? Hmm. Dekat. Index dia tak apa ni. Kat sini ke? Oh, action. So, kalau action, kita boleh ambil dekat sini. Mana action? Saya tak pasti saya ada ke tak. Auto import. Tak ada. Go to definition. Dia sepatutnya kat sini, siapa yang pakai extension Laravel ke PHP ke kan, dia akan ada auto importnya ni. Tapi extension saya ni tak hidup lah. Sepatutnya kita boleh auto import dia ni, action ni. Sekejap, saya tengok dekat widget ni. Kita tengok view action. So, ni lah action. Kalau macam tu, saya cuba pergi kat sini, ambil mana? Dia ambil sini, sini, ni edit, edit action, delete action. Betul tak? Okay. Lepas tu, sini. Apa lagi missing? Relationship query. Mana relationship query? Kat sini. So, adakah kat sini? Maksudnya kita kena pakai use app model ticket. Hmm. Ya, kita nak buang masa. So, apa saya buat? Saya akan revert balik semua ni. Kita revert balik sekejap. Okay. Saya tak nak ambil tu. Saya ambil sini je. Mana?
Table, info list table. This is the table. So, ticket table sini. Tu kita ambil dia punya column ni je. Sekejap. Text column sampai sini. So, pergi balik ticket table ni. Saya ambil text column sampai habis ni lah. Paparkan balik. Tu kat sini. Kita ambil balik hero icon. Tak sini. Tapet sini. So, kita pergi sini. Refresh. Okay, settle situ. Lepas tu sini dah siap. Lepas tu kita nak full widthkan dia balik. Public function. Apa tadi nak hmm, so pergi kat sini. Kita nak full widthkan dia punya table kan. Full ya, table width. Dadada. Sekejap kat salah saya dekat widget. Kita pergi kat widget. Kemudian kita pergi dekat view. Kita pergi dekat table widget ataupun width. Sini. Protected ink. CTP ni. Selamat. Okey. Dah siap. Sekarang tiket ini pula dia tak ada action. Kita nak ada action dekat sini. Supaya bila admin ataupun user masuk je website, perkara pertama yang mereka nampak adalah tiket. Bila dah nampak tiket, dia orang tahu nak kena buat apa. So, jom kita tambah action kat sini. So, action dekat table ini. Sidebar. So, kita ada record action ataupun header action. Apa beza dua ni? Header action ni, apabila kita select all, ini adalah header action. Tapi, lagi satu adalah record action. Maksudnya record action tu, ianya dekat dalam atas record tu lah. Macam record pertama ni, dia ada action kat sini, ada action view, juga action edit. So dekat sini kita nak ada action record je lah. So kat sini view action make, edit action make. Buat macam tu je. Lepas tu kita kena import action. Tada! Siap. Kat sini. Lepas tu apa action ni yang kita boleh buat? Kita boleh buat custom action juga. Um, saya cuba ingat balik ni action. Dekat action ni kita boleh create action. Macam ni lah, create action kan. So, saya import ni dulu. Saya import ni. Kat sini, create action. Lepas itu, saya pergi dekat sini. Kita buat macam ni, create action make ni. Tu skema. Okay, sekejap. Kita tengok apa ada kat sini. Dia ada new ticket. Tapi kita tak nak new ticket. Kita nak buat dia jadi contoh status kat sini. Daripada open, kita nak mark as resolved. So, apa kita boleh buat? Kita pergi dekat sini. Ni URL. Kita bukan nak URL. Kita label dulu. Labelkan dia sebagai mark as resolved. So, ini URL ni. Sekejap, saya cuba recall. Dia kena pakai action kat sini. Maksudnya kita kena ubah data tu. So kalau nak ubah data tu, kita kena pakai function. Hmm, kita kena pakai function. Sekejap. Saya apa cuba apa nama function tu?
Tak, saya tak dapat recall. Eh, Cuba ni dulu. Satu-satu. Action. Betul ke action? Ya. Action. Dalam table. Record action. Sekarang dia panggil record action. Ni. Record action function remark as resolve. So kalau kita pergi sini. Tengok ni. Deh. Record action. Action. Tada. So mark as resolve. Ni create. Nampak dia bawa ke create punya form. Kita bukan nak ni. Kita nak dia tukar status saja. Oh, sebab ni create action. Kita bukan nak create action. Kita nak custom action. Sekejap. Tada. Action. Saya minta maaf Replicate. Kita boleh create, kita boleh edit, view, delete, replicate, restore, import. Inilah action je kot. Sekejap. Kita cuba. Action. Ada tak widget action kat sini? Uh, Action. So, kita buat custom action. Must have unique name. Oh, ni. Kita namakan dia mark as resolve. So, Bismillah. Ni open. Kita nak tukarkan dia pada resolve. Mass assignment pula. Okay, jom. Kalau mass assignment, kita kena buat dekat model. Model. Ini basic PHP, basic Laravel Kalau uh, mass assignment semua ni. So kat sini, protected, fillable. Kemudian, uh, dah tutup. Pergi balik dekat sini. Tada, dah tukar resolve. Tadi open. Sekarang dah tukar kepada resolve. Okay, dah selesai satu perkara. Lepas tu kita boleh tambah juga ikon kat sini. Kita boleh tambah contoh kat sini. Eh, kat sini. So, kita tambah dia. Kita bagi tambah color, color success daya. Icon, hero icon. Lepas tu color success. Okay, lepas tu kita boleh buat notification. Uh, Success notification. Ini. Jap. Nanti cari sendiri. Sekejap saya notification. Notification. Apa yang notification ni buat? Setiap kali kita update record dekat dalam ni, nanti dia akan keluar notification kat atas ni. Yang kita cuba. Saya ingat tak ingat ni macam mana nak buat benda ni. Notification. Ni. Sekejap. Kita cuba ni dulu. Ni dulu. Cuba. Ni resolve. Ni close. Kita mark as resolve. Ni dah resolve. Mark as resolve. Okay. Uh, so kita pendekkan jadi jap kepada resolve color success daya sebab ni. Okay. Okay. And then okay. Nanti saya get back pasal notification tu. Okay, sekarang ni pada saya dia terlalu banyak action kat sini yang kita paparkan. Jadi makin makin banyak lah dan kita boleh letak beberapa function lagi kat sini sebenarnya beberapa action lagi. Jadi untuk kemaskan benda ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh groupkan action tu.
So dalam action, kalau tengok dekat sini grouping. Ah, grouping action. So boleh copy ni, pergi balik dekat sini, record action, kita letak benda ni, kemudian kita ambil ni sampai sini, betul ke? Sampai sini je lah. Terus saya letak ni kat sini. Tu atas ni saya kena import use filament group action. So kalau kita reload kat sini, tada, tengok dia dah groupkan benda tu. Nah, so macam ni setakat ni, senang tak? Senang tak? Boleh share sikit. Kau rasa macam ni? Filament ni senang ke, susah ke? Ke tak tahu apa yang berlaku? Okay. Betul, Jimmy. Macam plug and play je. Dia tinggal nak setting-setting saja. Cuma itulah kena selalu code lah. Kalau tak code benda ni tak jadilah kan. So, apa lagi yang kita nak buat? Sekarang dashboard dah ada. Kita masuk-masuk dashboard. Kita dah ada table. Jadi yang atas ni tak payahlah. Dah pakai kan. Kita boleh buang. So, kita pergi balik dekat sini. Tengok filament ni. Kalau tak salah saya, dekat filament ada panel. Dalam panel ada resource. So, kita kena cek panel dulu. Kalau tak salah saya, panel berada di dalam app, provider, filament, admin panel. Kat sini. So, dekat sinilah kita boleh set up kalau panel ini boleh register atau tidak, ataupun role apa saja yang boleh masuk. Role contohnya kalau kita ada banyak role, kita ada staff, kita ada support staff, kita ada finance staff, kita ada staff-staff yang daripada department lain lah. Kita boleh define dia punya role, access kat sini. Kita boleh define kalau kita nak benarkan pendaftaran, boleh atau tidak. So dalam ni jom kita buang dulu dua widget ni. So widget ni saya rasa yang inilah. Dan saya comment out je dulu. Tengok. Dah hilang. Okay, selesai. Jom, macam mana pula kalau saya nak tunjukkan? Macam mana kalau kita nak benarkan orang daftar dekat panel admin kita ni. So mudah sangat, sangat mudah. Dekat sini kita tambah je lagi satu apa ni register function register. Jap. Ish, register betul ke? Sekejap register resource. Dia dekat panel. Dia mesti dekat panel. Okey, tak apa. Uh, Bukan off. Kalau pergi kat sini, pergi dekat ke resource, dia dekat panel. Ada panel. Panel config. So dalam panel config ni, kita boleh set registration. Okay. Sakit. Kita tengok. Macam ni kita boleh tengok. Kita boleh set domain lah. Kalau domain contoh domain A, dia pergilah dekat panel yang tertentu. Mana dia punya register? Ni kita nak register CSS. Kita nak ada authentication. Sekejap kita tengok jap. Kat sini, luar. Kita benarkan login, kita benarkan registration. Betul lah. So, kalau tengok kat sini, kita tak ada registration button kan? Sekarang dah ada dah. Boleh sign up for account. Semudah berapa line je ni? Tak satu line lah. Basically satu line but satu function je. Kita dah siap kat situ. So saya login balik. Password.
Okay, lepas tu dalam dashboard kita nak tambah count, ticket count. Perkara yang sama, saya akan pergi balik dekat CLI ataupun command line ni. Saya akan tambah widget. Namakan saya punya widget adalah ticket count. Dalam ticket count, saya nak pakai start overview. Yes, panel yes, no. Okay, sekarang dah ada. Ada ke? Dah, dia tak keluar lagi. Tak apa. So, kita pergi balik dekat sini. Function. Stat. Apa? Tadi. Okay, kita bagi buat macam ni. Import. Okay, okay. Kita tengok widget ticket not found. Kenapa widget ticket count? Kita nak pakai user. Nak pakai model. Hmm, so, kita ticket close ke? Close. Okay. Ni dah siap. So, macam ni je lah. Kalau kita buat tiket, kita buat dashboard, dia dah. Filem ni dah ada ni kita panggil start cat dekat widget ni. Kita panggil start. So dia dah keluarkan kita boleh buat apa? Stat card kita lah. Sangat-sangat mudah untuk mereka yang nak buat rapid development. Jadi seterusnya kalau kita nak tengok pula dalam user ni, contoh macam Christian ni kan. Christian ni kita dah nampak dah dia punya maklumat account, tapi kita nak tengok pula dia punya maklumat tiket. Christian ni ada berapa banyak tiket. Kalau nak buat benda tu, kita boleh pakai resource. Kalau saya ni managing relationship ke? Bukan. Hmm, dia panggil manage. Dia ada kaitan dengan relationship. Tapi jap saya cuba ni. Betul lah. Creating relation manager. So jom kita cubalah. Clear dulu yang ni. Masuk sini, relation manager. Kita ambil user resource. Kita nak paparkan benda tu dalam user resource. Betul, user resource. Apa nama relationship dia? Saya pun dah tak ingat. So, kalau kita kena pergi balik dekat user punya model. So, dalam user punya model, kita ada relationship dia, nama dia ticket. Ticket. Lepas tu, dia cakap dia nak title. Apa? Name of attribute. Saya pun lupa apa attribute yang ada pada tiket ni. Rasanya title juga rasanya. Tapi untuk kepastian yang saya akan tengok dekat migration lah. Migration ticket. Kalau macam ni dalam bukan title subject. So saya letak subject. So filament can link this existing resource. So inherit resource configuration. Um, yes, why not? User. User. Okay. Jom kita tengok. Ni, dia buka. Lepas tu, kita pergi dekat user. Okay. Dekat user, sepatutnya dia ada, kat view ni dia ada relation. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kita boleh add dia. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Jom. Ni kejap lagi saya betulkan lah. Okay, so betul. Macam mana nak add benda ni? Dia pergi dekat, dia akan buat dua kelas. Dua file. Get relation ni. Get relation. Post manager.
So, ni dekat dalam file. Saya rasa ada dekat dalam resource punya file. So, kita pergi tengok user punya resource. User, relation, dia dah ada kat sini. So, kita kena tengok resource dia. Dekat resource dia ni, ada ke tak relation? Tak ada. So, kita kena panggil dia punya relation ni. So, macam ni kita nak panggil relation dia. Macam ni je. Return, relation manager. Ni kita panggil ticket. Then, atas ni. Okay. So, cuba. Ni. Tada! Ni user ke? Astaga. Sekejap, kita tengok ya. Dia panggil user. Kita bukan nak user. Aisyah. Sorry. So, kita ulang balik ke sini. Filament max. Kita nak buat based on ticket resource. Relationship dia. Name dia. Ticket subject. Tickets. So, kalau kita tengok dekat relation manager. Sekejap. Kita tengok dekat tiket. Sekejap. Minta maaf. Saya ulang balik kat sini. Saya pergi kat sini. Saya nak. Oh, so we want user resource. Kita nak letak dalam user resource. Saya ulang. User resource. Relationship yang ada adalah tickets dan juga subject. So, kat sini, tengok kat sini. User. Tak ada. So, kita kena panggil relationship dia. Iaitu ticket management ni. So, pergi balik dekat user resource. So, kat sini. Ticket. Ticket relation manager class. Ticket relation manager class. Kenapa ingin panggil user ya? Saya tengok kat sini. Sebab dia pakai user resource. Relationship ticket. Okay, saya salah ni. Saya salah. So, ada siapa-siapa boleh point out kat saya tak? Apa saya salah? Ya, saya cuba lagi. Kita nak cuba ticket resource. Contoh kalau kita cuba ticket resource. Baca balik doc dia, nak faham balik. The name of resource class, the owner, parent. So, parent dia adalah ticket has many. Adakah saya kena tengok ni? Reporter ni. So, ticket relationship dia adalah reporter. Itu subject. The resource. So, saya pergi balik. Dekat table user kat sini. Mana tadi? Reporter. Kita perlu panggil reporter relation manager. Di atas. Ni boleh buang lah, dah tak pakai.
Oh, masih merah. Tak link lah. Sekejap, eh. App filament. Okay, dah. Hmm. Oh, apa berlaku? Sekejap, bad method. Hmm. Oh. Sekejap, saya tengok chat dekat apa. Apa ni? Jimmy. Untuk kena tak. Okay. Nak tanya, apa yang cikgu pakai ni? Part one I tak follow. Saya pakai cursor, Jimmy. Saya pakai cursor. Tapi cursor ni, dia bagus untuk JavaScript lah. Untuk PHP, saya tak nampak lagi hasilnya. Sorry eh. And then, tadi kat mana? Tadi dekat, yap. Ya, yap. Saya cuba reset. Reset, kita reset, reset. Okay. Satu persatu. Kalau baca doc kat sini, dia cakap nak create relationship manager. Ini command line dia. Class owner, parent model. So dalam case ini, parent model kita adalah user. Dan dalam step user mempunyai tiket. So kita akan buat parent user resource lah. Paste dulu, tukar balik. User resource. Lepas tu, post relationship yang kita nak manage. Dalam user punya resource, kita tengok balik user punya model. Apa relationship dia yang kita ada? Kita ada tiket. Tapi tadi bila kita buat tiket ni, dia tunjuk dia tunjuk user dengan user. So patutnya kita tengok kat tiket. Tiket punya dia ada reporter. So tengok sini reporter. Tu subjek lah. Apa ni? Unable to find. Okay. User. Unable to find user relation kat sini ke ni ke ni. Okay, clear. Buat balik. Okay, filament can link this to an existing resource which will click, it will inherit. So, yeah, do you want to do this? Yes, we want to use set tickets. Okay, so pergi kat sini tadi. Nah, reporter lah. Kat sini kita tukar reporter. Reporter relation manager. Kenapa dia suggest dia ni? Dan kat sini use reporter relation manager. Kenapa ya? Ya, unable to call. Okay. So, saya pakai AI. Saya akan tanya dia. Uh, close. Sekejap, kita open new chat. Macam mana open new chat ah? Okay, new. Call. I get this error when visiting user resource.
User resource. So, kalau saya debug pakai AI, saya akan ambil bagi dia file jugalah untuk point out mana yang kita ada error tu. Supaya dia tak perlu nak go through kita punya code base, nanti buzzer token je. Guide me how to fix this. Walaupun boleh je kita pakai AI untuk betulkan terus kod kita ni, tapi tujuan saya malam ni adalah untuk mengajar macam mana nak guna AI untuk debugging, untuk cari apa punca masalah dan untuk belajar lah. Saya memang kalau masuk kelas saya memang tak galakkan soft pakai AI semata-mata. Saya dah buat benda tu, saya mengaku saya buat benda tu, tapi akhirnya ianya memakan diri. Tak bagus lah. Untuk saya secara peribadi saya berpandangan tak bagus. Okay, dia kat sini the error indicate user model missing reporter relationship. Tapi kita ada reporter punya relationship. Kalau kita tengok dekat user, kita ada. Oh, kita ada tiket relationship, kita tak ada reporter. Tapi benda yang sama je, kan? So, adakah masuk dekat sini? Dekat sini, kita tengok reporter ni kita boleh tukar kepada tickets. So, kita tengok balik kat sini. Okay, dah jadi dah. Sekarang kalau kita view dia punya tiket, kita ada reporter name, subject, status, priority. So, apa yang kita nak buat ni, saya bangkang sikit. Uh, Okay, saya hide dulu. So, kita dah ada dia punya table ni. Contoh dalam user ni, kita ada test user, kita dah nampak dah ada punya tiket yang mana kan. So, kalau kita pergi kat tiket si Chris ni pula, kan kita nampak dia ada satu tiket. Kita pergi dekat Dawson ni, kita ada banyak, ada satu juga tiket. So, kita tinggal nak kemaskinikan je lah. Kalau macam ni, since ni memang dekat, kita memang dekat profile si View Christian ni, reporter reporter punya name ni dah tak relevant lah kan. So, apa kita boleh kemaskini benda tu. Kalau tak salah saya dekat sebentar ya, dekat sini related resource ni ke? Food info table kan? Sekejap ya. Kalau tak salah saya dekat, dia sepatutnya dekat dalam ni juga, dalam relation manager ni juga table ni. Ke sebab dia ni, sekejap. Macam mana nak buat table tadi? User table. Kalau kita tengok table, column. Kita bagi kolom kan. So dia balik ke sini. Paste. Comment out. So kita ada header action. Dah ada header action. Kita tambah kolom. So kat situ lah. So and then kat sini kita kena import text column. So dan kita tengok. Jadi tak? Tada! Dah jadi. Ni panjang sangat ni subjek ni. Kalau kita boleh limitkan subjek ni. Kita buat limit. Contoh limit. Kita nak limitkan dia 30 karakter je. So, limit. Tak, tada. So, macam biasalah. Yang kat sini kita boleh buat batch. So, tiket status kita tak search lah biasanya. Ni pun kita boleh buat batch lah. And then, okay. Lepas tu, antara benda lain yang kita boleh buat dalam filament adalah kita boleh
Letak filter button kat sini terus. Iaitu kita panggil sebagai tab. Kalau tab. Ya Kalau tak salah saya nama dia table tab. Table action, adding table, filter. Kejap Sekejap, kita cuba Google. Filament, PHP, table, tabs. Dia boleh pakai get tab ni dekat list record. So, kita boleh letak benda tu kat sini lah. Mana dia punya resource dia? Sumber bahan bacaan dia. List record. Ni. So, kita pergi kat listing record. Dalam listing record ni, kita boleh buat banyak benda lagi kan. So, kita pergi kat contoh tadi, kita pergi dekat dalam resource ticket, kita pergi dekat page dia, kita pergi dekat listing, list ticket. Okay. Dalam list sebab dia kata list kan, kita nak list punya page. So, dalam list ni, kita boleh pakai get tab. So, ambil ni dulu, copy dia punya benda asas. Kita nak pakai komponen yang kita nak pakai ni. Kemudian kita copy dia punya function. Kita tipik dekat sini. Lepas tipik. Ni, kita nak versi 4 resource listing. Listing. Ni sebenarnya. So, minta maaf kena copy balik. Ini sama. Okay, dah. And then, kalau kita pergi dekat sini, tiket ni, tada, dah status kat sini yang dah siap. So, kita dah jimat ruang dekat kolom ni. Kita dah boleh buang dah kolom ni. Jadi, pergi dekat table, tiket table ni, kita sorot terus comment priority dengan status ni. Boleh sorot terus. So, kat sini, bolehlah nampak. Dah tak payah. Kita dah jimat ruang lah kat sini. Bolehlah kita pula tengok pula siapa yang attend tiket ni. Cool tak filmen ni? Cool kan? Saya rasa cool gila. Dan apa lagi? Cuba bagi cadangan sikit. Apa lagi yang saya rasa, yang kalian rasa tak lengkap dengan filmen ni? Ada benda yang macam missing lagi. Kita cuba explore sama-sama. Kalau letak gambar. Okey, letak gambar pun boleh. So, untuk letak gambar, pertama kita kena ada form lah. Ni nama dia file upload. Okay. So, kita pergi kat sini, copy file upload ni dulu. Lepas tu dekat create ticket. Create ticket. Okay, pergi kat resource dia, kat form schema. Mana schema? Ticket form. Dekat schema ni, so kita boleh letak form, gambar attachment. So, letak sini, letak ni. Ini kita letak tas. Tak tas. Lepas tu kita ambil dia punya fill. Kita ambil dia punya fill, kita letak sini kan. Okay, selesai. Sekejap, kita kena define dulu. Dalam migration saya rasa saya tak letak attachment. So, yes, boleh tambah migration. Tambah dalam migration. PHP artisan make migration dash dash table. Table apa? Tickets. TICKETS tickets. Saya kena buang dulu. Saya kena buang dulu. Dia dah marah. Sebab kita buat tak ni. Kita tambah fill dulu. So, sekejap Make migration.
Oh, name dia add attachment column. Tada. Okay, lepas tu kita pergi kat sini. Biasanya saya letak table string attachment lah. Macam ni je lah. Drop column. Okay. Lepas tu PHP artisan migrate. Tada. Okay. Sekarang kolom attachment ni dah ada. Apa? Kita pergi kat sini tambah balik. Ini. Ini. So, kalau kita pergi dekat ticket create, new ticket, ada ruang ni. Ha, jom kita cuba PHP. Sekejap. PHP. Saya rasa saya tak run storage link lagi ya. Saya cuba PHP. Artist. PHP. Artisan Artisan storage link. Apa storage link ni akan buat? Dia akan buatkan saya satu folder dekat dekat mana ya? Dekat storage ni. Dia akan buatkan saya satu folder uh, yang membenarkan saya upload file ke sinilah, ke public ataupun benda ni lah. And then kat sini, bila kita dah apa, dah buat file upload ni, kita boleh define banyak benda lagi. Kita boleh assign, kita boleh define contoh disk. Disk kita nak disk mana? Kalau kita pakai macam bucket ke, kita boleh define lah dia punya disk yang kita nak pakai tu. So disk public directory ticket. So maksudnya kat sini kita simpan dalam public. Lepas tu dalam public tu ada tiket. Kita boleh define juga size. Contohnya kat sini, kalau kita tengok filament punya ni, documentation ni kan, kita benarkan multiple upload ke, satu upload je ke. Kemudian kita boleh banyak antaranya avatar. Oh, ada juga avatar ni. Saya pun tak tahu, tak pernah pakai. Ada image editor. Ni nak benarkan image sajalah. Kalau file upload ni boleh jadi macam PDF lah, benda-benda macam tu kan. So kita nak prevent benda-benda tu semua. Kita hanya benarkan dalam tiket biasanya kita benarkan screenshot ataupun gambar gambar screenshot lah mostly kan. So jom kita try upload. Dan saya tak ada gambar ke? Ada ke? Tak ada. Sekejap, saya buat ni. Create ticket. Okay. So saya upload create ticket ni. Nah, okay. Ni. Tengok dia uploading. Tada, dah siap dah. Lepas tu, test tiket. Testing tiket. Nama person in charge. Saya lah. Status, open, priority, high. Create. Oh no, assignee ID. Ya, minggu lepas kita ada tambah assignee ID ni, iaitu person in charge. Tapi dekat migration kita tak buat lagi. So, saya kena buangkan dulu benda tu. Ini dia. And then, create. Type must be image. Yep. Saya rasa betul dah image. Test ticket. Testing ticket. Open priority high. Apa pula kali ni? Test ticket. Testing ticket. Dia kata apa? Kat mana connection like insert tickets. Ticket reporter ID. Hmm.
Mm, mm, mm. So ni. So kita display name. Tapi betul tak tadi? Sekejap. Sebab ni kolom ID ni sepatutnya. Kalau tengok dekat sekejap Tadam. Mana database? TMS. Tengok database. Kita tengok bukan ni SQL. Kita buka. Task connect. So, kalau kita tengok yang ini, tiket. Mana tiket? Tiket. Okay. Kita ada ID. Yes. Kita store ID. Tapi dalam ini, kita store name, store string tu yang tak jadi tu. So, apa yang kita kena buat? Kita kena ubah lah. Kita kena mutate ke dia. Mutate ni. Saya pakai AI Uh, I'm supposed to store user ID, but I want to display user name. Guide me how to do it. Tada. So ni pada kita tengok line ni dia buat macam ni. Kalau tak salah saya dia ada format mutate apa tu mutate input tu. Hmm. Oh dia buat macam ni ya. Saya cuba fahamkan. So make ID kita buat kolom ni tapi kita labelkan dia reporter. Then kita panggil relationship. Kalau kat sini kita panggil email boleh. Boleh. Maksudnya kita boleh store ID. Kemudian kita displaykan dia dalam bentuk nama ataupun email ataupun apa-apa kolom yang kita nak pakai. Saya pun baru belajar pasal benda ni. Bukan baru belajar. Mungkin pernah lalui tapi lupa. So tiket ni, job tiket, testing. So kat sini, open, medium. Boleh tak? Tak boleh juga. Kenapa? Constraint. Masukkan test tiket. Okay, constraint report ID. Sekejap Saya tak pasti nak sekejap. Uh, can you tell me what is wrong and how to fix this? Betul. Reporter ID tak save. Kenapa? Itu sebab disable ni. Disable ni hanya disable form fill. So, fill is disabled. So, filament exclude. Oh, kalau kita disable, filament tak hantar hantar data tu. Tapi lepas tu kita kena letak balik dehydrate. Hmm, let's try again. Then kat sini ni test test 3. Oh, open medium.
Section pula ni kat mana? Info list. Resource apa ni? Tiket skema, info list. Sekejap saya betulkan bug ni dulu. Ni import ni cerita ni. So, filament, tiket skema. Filament, app, filament, resource, tiket, skema. Tiket info list. Sekejap, saya kejap. Section. Ini section apa ya? Ini section. Kalau section ni, di dekat, dekat skema, dekat section. Oh, ada dah. Siapa yang unmute tu? Coba. And then, jom kita balik kat sini. Tada! Ha, dah siap. So, tapi kat sini tak ada gambar dia kan? Macam mana kita nak display gambar dia? Kita pergi kat view punya page, pergi dekat ni, view punya page. Tak, sorry. Dekat info list ada ke? Kalau tak salah saya pergi kat view, kat page, kita pergi kat page, kat view. Kat view ni dia ambil tiket resource. So pergi kat resource, sekejap tiket resource ada view tak? Ada view tak kat sini? Mana view? Tak ada. Jom kita tengok jap dekat view, view resource, view records. Tada. Okay, dia buat info list kan. Uh, so dalam ni boleh view image ke? Macam boleh. So, sekejap kita tengok kod. So, pergi balik dekat view. Dia betul get full list. Ya mungkin saya salah, mungkin saya betul. Saya pun tak tahu. Saya betul ke saya salah. Tapi kita tak kisah. Ambil ni, paste kat AI. Tanya dia, where can I edit this page? Saya rasa dekat resource tau. Dekat resource, kita nak paparkan info list. Ke yang ni? Sekejap saya rasa yang ini. So kat sini kita pakai image entry, make attachment image. So kat atas ni kita import use image entry. So jom kita tengok. Image entry does not exist. So pergi balik dekat info list, kita tengok ada tak image entry. Ni image entry. Copy ni. Pergi dekat sini. Betul dah. Lepas tu ni kot. Tak keluar. So macam mana kita nak display image? Hmm, hmm? In this case, okay, kita dah define kita punya file system belum? .env. .env mana hang? .env app local uh, storage. Sekejap kita tengok storage dia upload ke tak gambar tu? Public ticket.
Ada je gambar ni. Tapi gambar-gambar ni pula ada je. Okay, sekarang kenapa hang tak nak keluar? Kenapa hang tak nak keluar? Sekejap This. Kita kena define this ke? Visibility public. So, tadi kita pergi kat sini. Mana? Skema. Tiket info list. Kat sini. Tu kita letak dia. This public directory tiket. Directory tiket. Betul lah kan? Directory tiket. Mana? Directory. Mana kita punya directory? Storage. App. Public tickets. This directory betul. Ya, ni lah kelemahan tak baca. Tak baca dokumen dengan betul. So kita nak panggil image entry attachment visibility. Visibility lah bang. Public. Ni saya sorot dulu. Kita tengok kat sini apa jadi. Masih tak keluar. Kau tak tengok ni, dia load tak? Dia load ke tidak? Tak keluar kat sini. Kita pakai debug bar ke apa? Apa? Sekejap kan. Kita debug ni last. Hmm. Tanya AI jap. Apa masalah ni? Macam what is wrong with this info list? I can't see my attachment. Dia buat comparison dengan tiket form Dia tambah apa? Tambah this public visibility public. Tambah this juga. So dekat sini pun dia fillable. Tambah. So jom kita tengok. Masih tak keluar. Hmm. Okay lah. Saya pun dah tak nak debug lah. Saya biar je kat sini. So anyway, repo ni saya akan push dan public kan. So sesiapa yang nak download dan play around with filament bolehlah ambil repo ni. Nothing sensitive on here. So itu saja dari saya. Sekarang pun dah jam 10.30. Kalau nak tunggu siap memang takkan siap sepenuhnya. Projek ni pun projek saya mengajar untuk saya recap dan kita sama-sama go through lah. Apa itu filament PHP dan juga Laravel. Pada saya ini satu framework yang sangat-sangat menjimatkan token. Kalau dibandingkan dengan React base punya apa framework, kalau kita pakai starter kit initial sekalipun, bila kita pakai the moment kita pakai React, dia punya styling tu agak makan token lah. Banyak token yang perlu dipakai. So itu sajalah, saya hand over balik pada Faz. Terima kasih Cikgu Siti. Okey, ada soalan tu, share lah ChatGPT tu Cikgu Siti dah jawab ke? Apa maksud share? Zul apa maksud share dengan share lah chat GPT tu? Saya pun tak faham soalan tu. Um, Basically AI saya dalam kelas ni saya tak tunjuk untuk AI code
guna AI untuk kod kan, saya banyak tunjuk cara guna AI untuk kita tanya soalan dan belajar lah. Saya tak ke arah production punya coding lah. So, Ada kalau ada lagi ke apa-apa soalan? soalan, ada soalan berkaitan kelas, boleh drop kat chat, ruangan chat, saya boleh jawab lah. Zulkifli Ahmad, jimat bagi yang dah power. Betul, dia tak semestinya power. Dia bila kita tak perlu, saya cakap terus lah, entry level, gerbang pintu masuk ke dunia programmer sekarang sangat-sangat mudah. Kita hanya perlu letak effort untuk baca, faham, baca, fahamkan dan cuba bermain-main dengan komputer untuk kita mahir benda tu. Sebab kalau saya bagi perumpamaan lah, kalau kita baca cara nak masak nasi dengan cara sebenar kita masak nasi, nanak nasi tu kan, saya rasa bila kita baca tu lagi susah. Sebenarnya nak masak nasi tu sebenarnya senang je. Tapi sebab cara penulisan tu dia buat benda tu jadi kompleks. Jadi poinnya kat sini, kalau kita nak masuk ke dunia programmer, beranikan diri untuk cuba. Buat je. Saya pun main buat je. Memang dulu saya ada satu laptop yang bukan laptop kerja. Saya tak kata kalian patut ikut saya lah. Tak lah. Saya ada satu laptop yang saya memang elakkan daripada untuk kerja. Saya memang nak jahanamkan benda tu. So saya install je macam-macam. Ikut je rentak-rentak orang. Lepas tu rajin reformat dan banyak banyak buat lah sebenarnya. Betul. Memang kena banyak buat. So yang ada Okey. soalan lain? So saya rasa tak ada soalan dah. Fast. Okey. Cikgu sini nak terangkan ke pasal kelas full stack development tu. Uh, Ya, sebelum tu saya nak tanya kat sini, berapa ramai yang kat sini betul-betul kosong? Maksudnya masuk kelas ini tak ada pengalaman langsung dalam development. Zulkifli Ahmad, lagi? Seorang je ke? Seorang sajakah? So, hmm, Okey. Cik Pak Zulkifli boleh masuk kelas ni, Cik Zulkifli. Cik Pak Zulkifli. Arif, saya hanya buat support IT saja. Okey. Baik. Saya minta masa lebih kurang 2 ke 3 minit lah untuk saya terangkan program. Uh, saya tak ada Boleh kan? memaksa siapa lah. Saya nak minta 2 3 minit untuk saya terangkan mengenai program yang saya jalankan. Uh, Bulan 1, saya nak belajar cara-cara kita buat development menggunakan AI bermula daripada kosong. Jadi sepanjang bootcamp ni kita kita buat benda ni secara online selama 5 hari berturut-turut, sehari 2 jam. Uh, Jadi program ni sesuai untuk mereka yang betul-betul baru nak mula dari kosong. Saya akan ajar daripada HTML, CSS dan GitHub. Apa tu HTML, CSS adalah kerangka website. HTML itu adalah kerangka website. CSS pula adalah rupa ataupun baju kepada website. GitHub pula adalah tempat kita menyimpan kod. Kemudian saya ajarkan pula asas back-end PHP dan database. Kalau nak tahu pasal PHP tu, basically apa yang saya go through tadi, yang saya buat demonstration tadi, itu adalah PHP. Tapi itu adalah PHP yang dah di apa yang dah dikompilkan, yang dah dimudahkan. Dia ada lagi satu PHP yang kita panggil vanilla PHP, iaitu asas kepada PHP. Apa PHP ni buat? Saya akan ajar benda tu. Database pula adalah tempat kita menyimpan data. Dan bila kita ada dua sesi ni, sesi 1 dan sesi 2 ni, sebenarnya kita dah boleh buat sistem asas tanpa pakai apa-apa sebarang framework lah. Maksud framework maksudnya adalah satu kerangka kerja yang telah dibuat oleh orang. Kita boleh buat
Ni kita boleh buat sistem asas lah bagai lepas sesi satu dan sesi dua. Kemudian dalam sesi tiga kita mula pakai Laravel yang saya demonstrasi tadi. Lepas tu kita buat sesi empat, kita buat integrasi dengan payment gateway dan lain-lain lah. Kalau macam nak integrate dengan AI pun boleh sebenarnya. Cuma kita kena faham macam mana sesi 2 ni berfungsi dulu. Barulah kita boleh pergi sesi 3 dan sesi 4. Kemudian sesi 5 lah. So, saya adalah pengajar dan Cikgu Izzuddin adalah guru besar. Kalian boleh join. Nanti kita akan add dalam grup. Kita boleh Q&A dalam tu. Yuran khusus saya cuba bagi yang terbaik. Tapi sebab benda ni kalau average out sehari 100 lah. Lepas tu inilah yang kalian akan dapat. Saya rasa agak berbaloi sebab uh, sejujurnya dia support group jugalah. Saya pernah mengajar selama 3 bulan dengan yuran yang lagi tinggi daripada ini dan mereka belajar lebih banyak. Cuma masa mereka belajar tu di mana AI masih lagi tak clear dan dia orang tak tahu macam mana nak guna AI. So dia kursus dia jadi lebih panjang. Ni sudah dipendekkan dan dipadatkan dan saya bagi tempoh setahun untuk ulang kaji, untuk Q&A dan sebagainya. Saya yakin kalau buat sungguh-sungguh dalam tempoh 6 bulan kot boleh dapat. Cuma konsep tu lah, konsep tu nanti kita kadang-kadang kadang-kadang saya pun macam ni tau. Kita belajar, kita faham, tapi tahap yang kita faham hari ini tidak sama dengan tahap yang kita faham selepas 6 bulan. Hari ini kita faham HTML ni macam ni je. Tapi sebenarnya HTML boleh jadi benda-benda lain juga. Macam mana nak buat benda tu, nak dapat benda tu sebenarnya bukan pada tempoh masa tetapi exposure kita terhadap projek. Lagi banyak kita buat projek, lagi banyak kita dapat exposure macam mana sesuatu itu berlaku. Dan saya nak cakap macam mana kita nak buat projek pula. Okey, ini satu topik yang saya rasa uh, ramai ada masalah. Bila kita nak buat projek ni kan, saya banyak tanya student-student saya, dah ada projek belum untuk buat website ni? Dah ada projek belum nak buat apa-apa kerja ni? Kebanyakan daripada mereka senyap lah, tak ada projek. Jadi saya bagi hint kat sini. Uh, Kalau nak buat projek, cuba cari masalah-masalah sekecil-kecil masalah di tempat kerja ataupun masalah peribadi. Macam salah seorang student saya, dia ada masalah, dia tak ada masalah, tapi tempat dia kerja tu, dia nampak company tu tak ada sistem HR yang betul. Dia hanya pakai punch card punch card. Sedangkan kita dah di era digital ni, kita boleh dapatkan data dengan lebih accurate, tak perlu ditransfer ke Excel dan sebagainya. Dia pun minta pandangan saya, boleh ke tak dia buat sistem HR? Sebab kat luar sana dah banyak sistem HR dah. Kenapa dia nak buat lagi kan? Pada saya cakap kat dia, baik buat bukan untuk nilai kewangan tu, tapi untuk exposure diri kita, buat sistem supaya majikan juga nampak yang kita ni sebenarnya put effort untuk improvise diri kita, untuk tambah baik di skill kita ni. Kalau ada rezeki majikan tu nak beli sistem atau nak guna pakai sistem, kita cubalah minta feedback daripada dia. Kalau dia berminat nak pakai sistem tu, itu atas budi bicara masing-masing lah. Macam mana dengan kenaikan tangga gaji dan sebagainya tu, itu terserah lah. Itu di luar kawalan saya lah. Ah, okay, itu sajalah perkongsian saya dari saya, Fas. So, Fas boleh teruskan lah. Ada yang berminat ke nak join kelas? Nanti kita boleh send link dekat dalam channel, okay? Pendaftaran tu through link, terus direct ke apa ni lah link tu. Nanti kita share di channel ya untuk yang berminat. Okay, so tanpa membuang masa, okay? Saya dah masukkan nama dalam ni. Tapi tadi ramai, sekarang tinggal 21 je. Tak apalah saya bacakan nama-nama yang ada ni. Yang penting yang sekarang ni ada dulu.
Okey, saya bacakan nama. Kalau orangnya ada di sini tapi tak ada dalam sebutan saya ni, tolong maklumkan di ruangan komen, okey? Okey, yang pertama Afiq Abdul Malik Muhammad Sayuti. Adib, Adib yang pertama A huruf besar, Adib kedua A huruf kecil, okey? Afaidi, Afiq alias Afiq pun dua kali ni. Ada Afiq A huruf besar dan A huruf kecil. Alias Arif Zaf, Ayadi Muhajir, Azkar, Cikgu Anam, Ibrahim, Izzat Osman, Jebat, Jimmy Tang, Muhammad Faizal, Muhammad Faiz, Nisa, NK, Hello, Syaiful, Wan, MO Effendi, We, dan Yusuf. Yusuf satu je tadi ni ada silap. Yusuf Khalid, Zarif Adib, Zulkifli Ahmad. Semua ada ke? Ada tak yang saya tak sebut nama? Kalau tak ada sila mention di ni. Apa nama? Di kita punya ruangan chat. Okey, semua ada ya? Okey, Cik Zulkifli yang boleh nanti saya berikan channel. Dan saya letak kat sini link channel tu. Boleh masuk dalam channel kami. Okey, sebelum tu semua ada. Nama saya duplicate. Oh, adik tu dua-dua ya nama awak. Okey, sekejap. Okey, so kita padam adik ni. Ada lagi yang lain? Jimmy Tang. Okey, sorry. Okey, kejap saya tukar. Thank you. Ada lagi tak? Oh, patutlah. Cik Adik diam je. Tak payah cakap patutnya. Mana tahu kan dapat? Tak adalah. Tak baik kan? Okey, ada lagi ke yang saya tak sebut nama? Yang penting yang ada sekarang ni namanya saya sebut ya. Ada. Okey, semua ada. Okey, baik ya. Kalau macam tu, okey, ini apa cabutan bertuah untuk apa ni? Untuk yang pertama kali join. Kita dah kali kelima webinar. Setiap webinar kita ada cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah ni akan dapat buku 24 jam Laravel secara percuma lah. Itu hadiah dia. So setakat ni kita dah ada 4 pemenang. Tak silap saya yang empat-empat ni kita dah post last hari Jumaat hari tu. Kalau tak dapat lagi boleh maklum di nombor admin. Okay? Kalau tak sampai lagi ke ataupun nak tanya update ke nanti kita akan maklumkan. Okay? Sebab kita punya postage memandangkan kita ada setiap hari. Mostly lah setiap hari dalam every week. So kita akan kumpulkan, kita akan postkan pada hari Jumaat. Okey, jelas ya? So hadiahnya adalah buku 24 jam Laravel secara percuma. Lebih kurang 300 lebih muka surat. Dalam tu panduan lengkap bagaimana nak menggunakan framework Laravel apa semua dan ada tambahan video coaching ataupun tutorial secara percuma juga. Nanti dekat dalam buku tu dia akan ada bagi guide nak kena buat apa apa semua, daftar di kelas programming, masuk dalam kita punya page kelas programming, okey dapat tengok dia punya apa nama tu link kepada video tutorial macam mana nak guna everything. Tengah main lagi. Tak tunjuk lah tadi QR Han tu. Tapi tak apa, nanti saya tunjuk balik. Okey, ni saya nak spin dulu ya. So, mari kita cari pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ready ya semua? Bismillahirrahmanirrahim. Hello yang dapat. Hello ada lagi tak? Tanya hello. Hello nama dia ya. Ada tak lagi saudara ataupun saudari hello ni? Ada. Baik. Okey, Encik hello kita. Nanti kita berkenalan. Apa nama sebenar dia ni? Okey. Ini Cik hello boleh WhatsApp nombor ni untuk bagi kami contact number nama apa semualah untuk postage. Okey. Saya dapat juga. Boleh cuba untuk next nanti. Okey. Okey. Cik apa nama? Cik Hello boleh WhatsApp kat nombor tu, okey? Okey, untuk link channel, sekejap saya ambil link channel ya. Hmm, sebentar. Okey. Okey. Ini link channelnya Cik Zulkifli boleh masuk dalam tu nanti.
Okey. Ah, tu Cikgu Izzuddin kita, Cikgu Dino. Cikgu Dino guru besar, eh? Guru besar kita. Ha. Bapak lah Ravel dekat kita punya kelas programming. Nanti esok ke bila kita ada sesi dengan Cikgu Dino lagi banyaklah insya-Allah. Mostly memang sharing daripada Cikgu Dino kita lah. Dan ada tambah-tambahan speaker-speaker lain juga. So jangan lepaskan peluang. Minggu depan kita ada 4 lagi dan kita akan bersama dengan ada kejutan tau. Kita bawa khas daripada Netherlands. Kita akan bersiaran langsung dengan beliau berada daripada Netherlands. Kita akan berbincang terus dengan beliau nanti. Okay. So, okay, sekejap saya bagikan apa nama QR ni bagi mereka yang baru masuk. Tadi tak masuk awal-awal kan, masuk di tengah-tengah ke. Yang belum scan lagi boleh scan, okay? Ini QR code kita untuk malam ini. Ini pun hadiah pun ada nanti. Menarik hadiahnya. Cikgu Dino dah fikir-fikir nak bagi apa ni kat semua orang ni eh. Cik, taklah semua. Mestilah dekat yang top dekat board tu kan. Okay, boleh scan dulu. Okey, siapa nama tadi? Cik Hello, jangan lupa WhatsApp kami ya. Di nombor 0134464601. WhatsApp admin di nombor tu. Maklumkan, bagi kita maklumat postage lah. Nama penuh, nombor telefon dan juga alamat untuk kita post buku. Okey? Dan kita post buku ni pada hari Jumaat, penghujung minggu. Minggu depan insyaAllah. Sepatutnya kelas ni hari Jumaat hari tu. Tapi kita delay bawa ke minggu depan. So, bawa ke hari Ahad ni. So, mungkin postage pada minggu depan lah. Okey, sudah ya. Okey, sedikit pengumuman lah. Ni saya bagi jadual dulu. Next kita punya ni. Tapi dalam channel pun dah ada jadual ni. InsyaAllah inilah jadual kita yang terkini buat masa ini. Ni yang saya katakan tadi, kita akan live webinar bersama dengan Mr. Jasper dari Netherlands nanti ya. Bersama dengan Cikgu Dino. Bercerita tentang Laravel Certification. Okey, so um, quick review lah ataupun quick promo sahaja. Saya daripada kita punya webinar free ataupun webinar setiap malam ni, perkongsian secara percuma ni, kita ada juga promo untuk kelas fizikal Laravel. Ini Cikgu Dino yang akan mengajar secara face to face dan dia adalah claimable, HRDC claimable. Boleh claim dengan HRDC. So bagi company ataupun peserta yang datang menggunakan atas nama company boleh semak dengan HR masing-masing, boleh tanyakan company kita daftar dengan HRDC tak? Kalau ya, so semua harga kursus ni, harga yuran ni boleh diklaim sepenuhnya menggunakan dana HRDC. Proses ni pun tak lama, 24 jam sahaja proses untuk dapatkan dana tersebut lah. Okay, ni Laravel Quick Start dengan Foundation Plus. Foundation Plus ni Cikgu Dina bagi tahu dia selalu dia tak buat kelas public. Ini sebenarnya demand ataupun apa khusus-khusus buat satu tim dia teruskan. Tapi disebabkan sempena bulan Laravel ni, PHP dan Laravel Man ni, Dr. Dino open. Dr. Dino pula, Cikgu Dino open kelas Foundation Plus ni kepada uh, public. Jadi siapa-siapa yang nak buat kelas Foundation Plus means that kelas untuk intermediate dan juga advance. Advance level boleh masuk kelas ni 2 hari sahaja 1,700. Okay. Kita ada juga promo buku. Siapa-siapa yang nak beli, yang tak menang, boleh beli buku dengan special offer, which is harga asal RM89, RM89 boleh dapat dengan harga RM70 sahaja. Dan kalau agensi nak beli untuk company atau satu team terus, boleh beli dengan harga RM600 untuk 10 buah buku. Okey, dan tadi kelas yang Cikgu Sidik bagi tahu tadi ni untuk mereka yang boleh mula daripada kosong, insya-Allah. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada kami. Ada tak apa-apa soalan lagi di ruangan chat sebentar saya tengok. Nak on mic pun dipersilakan, tidak ada masalah. Okey, bulan Disember minggu programming. Betul. Bulan Disember ni, sepanjang bulan Disember ni kita buat promo untuk Laravel punya framework. Ada webinar, ada kelas physical promo, buku, ada cabutan bertuah, banyak sangat. Jadi Alhamdulillah, semoga melimpah rezeki Cikgu Dino. TikTok pun ada. Betul. Okey, so kalau tak ada soalan lagi, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa di webinar seterusnya pada
Berapa hari bulan tadi kalau tengok jadual ni, saya pun kena semak balik. Okey, pada 16 hari bulan. Developing Laravel application with AI hari Selasa ya. InsyaAllah kita jumpa pada hari Selasa pula. Waktu yang sama, 9 malam bersama dengan Cikgu Dino. InsyaAllah Cikgu Dino yang akan bersama dengan kita. Okey, so itu sahaja. Mohon maaf salah silap daripada saya. Selamat bersiap-siap. Esok kita kerja. Esok hari Isnin, hari yang patutnya hati gembira sebab hari kelahiran Nabi Muhammad SAW kan. Jadi mulakan dengan senyuman. InsyaAllah hari yang baik, hari yang ceria untuk semua sekali. Assalamualaikum dan selamat malam. Rakaman ni nanti kita masukkan dalam YouTube ya. Sama-sama. Apa tadi tu? Cik Hello? Boleh, selesai. Terima kasih. Okey, sama-sama.